Assalamualaikum, sampai jumpa lagi dengan PY untuk video pada kali ini. Alhamdulillah hari ini PY dah sihat sepenuhnya. Terima kasih sebab doakan PY. Dan kalau korang tengok sekarang ni kan, makeup PY nampak lain sikit sebabnya PY tak pakai lipstick. Sebabnya lah hari ni PY nak buat review dan juga nak mencubalah. Kira ni cubaan pertama PY menggunakan satu produk yang PY terima daripada Australia. Produk yang PY nak buat review dan juga excited untuk cuba adalah Carbon Coco. Ini adalah natural teeth whitening original. Okey, ini adalah pemutih gigi secara semula jadi. Seperti mana korang pun tahu kan, kita punya atuk pernah berkongsi petua, PY pernah dengar juga, okey, pasal arang ni boleh memutihkan gigi secara semula jadi. Dan sekarang ni banyak syarikat yang telah mengkomersialkan arang dan jadikan dia dalam bekas yang macam ni. Tapi arang ini bukanlah arang yang belakang rumah korang, sisa bakar kayu ataupun rebus ketupat. No, bukan. Ini adalah activated charcoal yang telah diproses dan ditambah beberapa bahan untuk memutihkan gigi. Terima kasih Carbon Coco kerana sudi bagi PY cuba. Dan apa yang bestnya, dikatakan produk ni kalau sekali pakai sahaja dah boleh menampakkan hasil. Okey, macam korang tengok sekarang ni, gigi PY agak kuning sebabnya last PY berus tengah hari tadi, tak silap PY. Dan sekarang ni dah petang. Okey, dan PY pun dah minum teh, dah makan nasi goreng, segala macam yang boleh meninggalkan kesan ataupun warna dekat gigi PY. Okey, ni gigi PY sebelum PY gunakan Carbon Coco. Cara untuk gunakan dia sangat-sangat mudah. Okay, PY ada terima dia punya manual dia, dan cara untuk gunakan dia sangat mudah. Korang cuma perlukan berus gigi yang biasa korang guna. PY sebenarnya ada dia orang bagi free, tapi tak tahu pergi mana, jadi PY gunakan berus gigi PY. Okay, PY nak tengok macam mana rupa dia dekat dalam. Okay, ni dia. Dia arang hitam macam tu, you all. Nampak tak? Okey. Bau tak ada sebarang bau. Memang tak ada sebarang bau. Okey, caranya memang tak ada bau apa-apa pun. Caranya sangat-sangat mudah. Korang ambil berus gigi, korang benamkan kat dalam charcoal tu, dan kemudian korang gosok gigi selama 3 minit. Okey, sekarang PY agak nervous sebab baru first time kan nak try macam ni. Okey, dan kemudian korang gosokkan gigi. Ya Allah ya. Okey, PY agak nervous selama 3 minit. Enggak. Kan PY dah siap pun berus gigi PY dengan menggunakan Carbon Coco selama 3 minit. PY dah kumur, dah buang benda, dah cuci semua. Untuk langkah seterusnya, korang perlu gunakan ubat gigi dan berus gigi korang. Dia sepatutnya ada ubat gigi dia, tapi PY tak terima. PY cuma terima Carbon Coco ni sahaja. Jadi PY akan gunakan ubat gigi yang biasa PY guna kat rumah lah. Okey, untuk berus gigi. Dan lepas ni kita tengok ada tak perbezaan sebelum dan juga selepas PY gunakan pemutih gigi Carbon Coco yang PY terima untuk kali ni. Korang tunggu kejap, PY nak berus gigi kejap. Okey, sekarang PY dah siap berus gigi dan juga dah berkumur-kumur apa semua. Dan PY nak tengok adakah hasil dia menjadi ataupun tidak. Okay, ni sekarang gigi PY selepas menggunakan Carbon Coco. Okay, ni dia. Sorry, gigi PY memang agak terabur sikit. Okay, dan lagi. Okay, dan satu lagi PY nak kongsikan sikit tips untuk korang semua yang nak gigi nampak lebih putih. Tolong jangan gunakan lipstick yang warna dia agak orange, agak merah-merah orange macam tu. Tolong jangan guna sebab dia akan menambahkan kuning dekat gigi korang. Jadi apa yang lebih baik, korang gunakan warna lipstick merah yang ada unsur bukan kebiruan, maksudnya dia punya merah tu bukan merah orange. Contohnya macam ni kan. Dia dan kalau korang pakai dia akan nampakkan korang punya gigi lebih putih.
Okay, tiba-tiba Pio punya handycam tu dia punya bateri pula habis. Dan sekarang ni PY punya review tentang Carbon Coco hasilnya. Sorry, gigi PY bukanlah teratur sangat. Okay, boleh lah. Dan lipstick ni dia tak tahu lah, nampak kat sini macam warna oranye, tapi sebenarnya dia tak warna oranye. Okay, macam ni. Okay tak? Ya, gigi PY nampak lebih putih lah berbanding sebelumnya tadi. Okay, nampak lebih bersih. Okay. Sebab bila gigi kita putih, kita lebih confident untuk senyum dekat semua orang dan tak adalah muka kita masam macam tu kan. Okay, ini dia hasilnya. Tada! PY sangat suka. PY bukanlah jenis orang yang selalu tersenyum tau. Maksudnya senyum nampak gigi. PY biasa senyum macam ni je. Okay, dan sekarang bila dah guna Carbon Coco, PY bolehlah senyum selebar-lebarnya. Okay, dan untuk korang semua yang nak dapatkan Carbon Coco, korang boleh dapatkan dekat carboncoco.com. Okay, dan juga lepas korang beli, korang boleh menangi peraduan yang diorang anjurkan. Cara untuk menyertai peraduan bersama Carbon Coco sangat-sangat mudah. Korang cuma perlu beli dan kemudian korang selfie, upload dekat Instagram, dan kemudian korang boleh letakkan hashtag Carbon Coco, dan pemenang yang bertuah akan memenangi satu kit untuk memutihkan gigi. Dia ada ni satu lagi dia punya ubat gigi. Yang PY cuma terima yang ni je. Mungkin lepas ni PY berminat untuk beli dia punya ubat gigi. Itu saja. Jadi PY harap review pada kali ni membantu bagi kita semua yang mungkin nak putihkan gigi tapi mungkin tak ada modal yang banyak. Sebab benda ni saya rasa lebih murah berbanding korang nak pergi dekat doktor yang nak putihkan gigi guna cahaya biru. Benda semua tu kan, tu lagi mahal rasanya. Okay, nampaknya itu saja saya punya review untuk video kali ni. Sorry sebab tiba-tiba bateri handycam habis. Okay, lupa nak charge. Itu saja saya punya perkongsian untuk kali ni. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel PY Princess Shanti, follow PY dekat Instagram dan juga Twitter, blog PY Princess _shanti.blogspot.my. Dan jangan lupa untuk like fanpage PY Princess Shanti, dan juga korang boleh follow semua media sosial Carbon Coco. Linknya ada di bawah, PY letakkan. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Okay, bye, assalamualaikum.